Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan buat demo untuk penggunaan compression mesin. Kita tengok kat sini ni dia punya screen. Kita on dulu kat sini screen sub satu. Kemudian kita on satu lagi switch di sini. Ini untuk whole system. Kita on sini. On sini barulah sistem ni akan, screen ni akan hidup. Kalau sini tak on, screen ni takkan hidup. Okay. Baik, lepas tu kita tengok kat sini switch, kita tak payah usik apa-apa. Kita ada menu kat sini, kita tekan menu. Kemudian kita pergi inquire. Okay, ni calibration tak payah usik, yang lain-lain tak payah usik. Clock setting, test parameter tak usik, kita pergi inquiry saja. Lepas tu sampel nombor, kita boleh tekan sampel nombor. Kita boleh tekanlah nombor sampel berapa kita nak. Dari 33. Okay, kalau katakan kita nak 33 sekarang kita nak nombor sampel ke 33, enter. Lepas tu exit. Okey, kita pergi enter tadi. Lepas tu data 141025, enter. Salah, enter sini. Baru enter sini. Cuba check balik yang ni nombor sampel tadi. Tengok dia nombor berapa? Ni 33. Okey, exit Exit. Ni tadi. Tekan menu. Inquire. Sampel number 33. Enter. Oh, enter sini. Saya tak enter sini. Okey. Lepas tu Exit. Exit. Lepas tu tekan menu lagi. So ini nak set interface. So kita okey, kita nak masukkan dia punya parameter. Okey. Ni kita punya rate, berapa kelajuan speed yang kita nak, kilonewton per second. Kita kalau nak laju sikit, kita boleh ambil 20. Okey, dia recommend pada kita 10. Tadi kita dah try 10, so kita nak try 20 pula. Jadi laju sikit lah. Test number tu dia jadi 34 tu automatik. 34 automatik. Dia ikut urutan. Tadi dah 33 kan. So test baru 34. So boleh kita boleh adjust di sini. okey, weight ni 7.8 ni adalah berat cube. Jadi sebelum cube ni kita masuk, kita pergi timbang dulu cube kita berapa. Sample type ni nombor 3 dah, tak ada masalah kan. So kita guna 120. Okey, so ni density kita 200. Ni yang default. Ni sebab defaultnya lah konkretnya. Sample age 1 hari. Sample age ni kita punya usia konkret cube kita. So ni sampel yang Cik Zayat sediakan adalah 1 hari ni sampel. Yang ni pun boleh tukar juga. Mungkin tak nama sendiri pun letak nombor. Tak nombor je Okey, kita boleh tukarlah nombor sampel ni. Yang lain ni pun kita semua boleh tukar. Okey Okey, lepas tu enter je bos Enter. Okey, lepas tu sampel dah letak kan. Sampel kita masukkan sampel dekat sini. So kalau kita tengok dekat sampel ni, kita keluarkan dulu kat sini. Okey, dia ada kedudukan pin dia dekat sini. Pastikan bucu konkret kita duduk kat sini lah. Okey. Masuk di situ. Bucu dia duduk sebelah sana. Jadi dia akan fit. Kalau masuk tepat, dia akan fit, takkan goyang. Okey, kemudian dah siap. Stop. Okey, kat sini dia punya pump. Release pump tadi, pastikan dia tidak dalam keadaan release lah. Ni kalau ke sini dia release. Okey, jadi pump tu dia takkan naik. Jadi kita close kan dia bos close sampai dia ketat. Jangan ketat sangat, just nice. Jangan ketat, jangan paksa sangat. Nanti dia jam. Okey, dah ketat kat situ lebih kurang. Okey, kemudian kita tear. Tear ni maksud mana tear? Tear ni maksudnya sekarang kita nak clearkan dia punya nilai force. Bacaan dia semua akan jadi kosong. Sebab kita tear. Okey. Kemudian kita tekan test. Mana test? Sini. Okey. Kita ada pilihan sama ada nak buat secara manual atau nak buat dia secara auto. Kalau manual kita kena speed dia kita kena control di sinilah. Dia punya gear nak laju berapa mana kan. Kalau mungkin dia nak auto, kita tekan situ auto. Abang Syikin tadi suka kan kat situ kan. Okey, kemudian kita tekan test.
test. Dah sedia lah tu. Test ni kita hijau ni, kita tekan test. Sap. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, lepas tu nak cepatkan bawah. So sekarang ni dia akan start naik, dia akan pump ni, dia akan tolak. Kalau kita tengok konkrit dia ni jauh lagi dengan permukaan atas. Nak bagi dia cepat naik, kita tekan butang hijau ni, rapid approach. Kita tekan. So dia akan naik dengan lebih laju. So nanti masa dah macam ni kita tekan okay. Sampailah surface atas konkrit cube tu kena pada permukaan atas kita punya pressure. Okey, dia dah sentuh, dah ngam je. Okey, sekarang ni kita tagkan dia lagi sekali untuk kosongkan bacaan. Sap. Tunggu saya. Okey, kosong semua. Okay, dia graf dia dah turun. Terus apa? Polos saja. Tak nampak lagi graf? Ni hidrolik dia turun. Tahu dah apa yang boleh. Okey, selepas beberapa second kita start tadi dia punya test. Sekarang ni bacaan sudah mula diberikan. Okey, kita biarkan saja bacaan tu menaik. Dalam masa yang sama, kalau kita lihat dia punya graf, floating graph dia sudah mula memberikan nilai-nilai yang tertentu. Di ada. Okey. Naik lagi, dia masih lagi naik. Kita tunggu saja apa yang akan berlaku pada cube konkrit tersebut. Dia masih lagi naik secara baik. Dia graf dah turun, dah boleh release dah. Okey, dah mula melengkung dah sikit tu. Dah mula melengkung. Okey, dia punya tu pun dah retak cube kita. Dan okey, dah fail dah tu kan? Okey, so situ strength dia dah fail. Release kat Di sini bacaan pun dah release. tak, dia akan automatic stop. Okey, kemudian kena release Release. pump stopper. Data Apa dia nama? autosave. Hydraulic Hydraulic lock. Okey, so dah selesai. So kita baca. Okey, dan kita boleh print lah. Okey, kita punya pump semua dah off, dah release, dah clear dah ni. Okey, kita buka, pastikan ini dibersihkan lah. Keluarkan dengan berhati-hati. Keluarkan dia dengan berhati-hati. Okey, ambil brush, pastikan dibersihkan, jaga kebersihan. Yang belakang kalau tak boleh, kita buka ikut pintu belakang. Kalau ada virus, Kalau masanya Belakang pun boleh buka. ramai dua ya. Mungkin satu lagi tambah. Okey. Jadi jagalah kebersihan, bukan senang nak dapat ni, bukan senang nak dapat. Jadi sekali dapat tu kita jagalah betul-betul Itu saja. Okey, terbaik. Selfie ni video. Terima kasih. Selamat pagi jaya.